Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni saya nak tunjuk cara untuk cabut pokok cili yang dah putung. Dalam keadaan sekarang terpaksa pakai cara macam ni. Patah. Dan nak buang dia tunggul masalah. Okay, kita cuba pokok lain. Okey. Berterabur. Okey. Sekarang ni saya gunakan satu alat ciptaan saya, batang besi, tajamkan hujungnya, kemudian cucuk sini, cabut. Dia tujuan dia untuk potong akar. Lagi sekali, cucuk sini, potong. Okey, tak makan pinggang bro.